lupa like, subscribe, dan share. Hashtag Motivasi Manfaat. Hadis riwayat Tirmizi nombor 2339. Hadis ini adalah hadis sahih. Haddatsana Hannad, haddatsana Abu Muawiyah. Telah diceritakan kepada kami oleh Hannad. Telah diceritakan kepada kami oleh Abu Muawiyah daripada A'mash, daripada Khaythamah, daripada Adi bin Hatim. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min rajulin illa sayukallimuhu rabbuhu yawmal qiyamah. وليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه ثم ينظر أشأم منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه ثم ينظر تلقاء وجهه فاستقبله النار. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min rajulin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamati wa laysa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak ada satu pun di antara manusia ini yang tidak melalui proses di mana dia akan berkata-kata dengan Tuhannya pada hari kiamat. Wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Dan tidak ada di antara dia dan Tuhannya itu penterjemah. So dia tidak ada istilah kita cakap Tuhan tak faham, Tuhan cakap kita tak faham. Maksudnya kita saling memahami satu sama lain. Tak ada penterjemah. Fayanzuru aymana minhu fala yara syai'an illa syai'an qaddamahu. Maka orang itu dia akan melihat kepada kanannya dan dia tidak melihat apa-apa di sebelah kanannya melainkan apa yang dia telah kerjakan. ثم ينظر أشأم منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه. Dia cuba memandang ke kiri dan dia tidak dapati apa-apa berada di kirinya melainkan apa yang telah dia kerjakan. Dia heret semua, dia seret semua kerja apa yang dikerjakan. ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار. Kemudian dia memandang ke depannya dan dia dapati neraka sedang mendekatinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum ay yaqiya wajhahu harran nari walau bi shiqqi tamrah falyaf'al. Sesiapa di antara kalian yang mampu untuk menyelamatkan wajahnya daripada dijilat neraka, api neraka, walaupun hanya dengan secebis tamar, maka lakukanlah. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو سائب حدثنا وكيع يوما بهذا الحديث عن الأعمش فلما فرغ وكيع من هذا الحديث قال من كان هاهنا من أهل خراسان فليستحسب في إظهار هذا الحديث. Ini adalah komentar Al-Imam At-Tirmizi Abu Isa. Namun apa yang kita nak fokuskan adalah kepada matan, iaitu teks hadis. Sekali lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang terlepas daripada melalui proses di mana dia akan berkata-kata di hadapan Tuhannya. Dan di antara dia dan Tuhannya itu tidak ada penterjemah. Dia melihat ke kanannya, tapi dia tidak mendapati apa pun melainkan apa yang dia telah kerjakan. Melihat ke kirinya, dia tidak mendapati apa-apa pun melainkan apa yang telah dia kerjakan. Kemudian dia lihat ke depan dan dia melihat api neraka telah pun bersedia untuk menyambarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa di antara kalian yang mampu untuk menyelamatkan wajahnya daripada dijilat api neraka, walaupun hanya dengan secebis tamar, maka lakukanlah. Hadis ini merungkai beberapa ibadah ataupun beberapa amalan yang mampu untuk menyelamatkan wajah seseorang daripada dijilat api neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bisyikki tamrah, dengan secubit tamar. Itu merujuk kepada betapa secebis amalan yang hebat sebenarnya mampu untuk menyelamatkan wajah seseorang daripada dijilat api neraka. Ia juga dari sudut hakikat perkataan ini sendiri sudah pun memahamkan kita bahawa dengan sedekah walaupun secebis tamar, itu sahaja sudah mampu untuk menyelamatkan
wajah seseorang daripada dijilat api neraka. Kalau dari sudut majazi ataupun kiasannya, ia merujuk kepada banyak perkara. Sesuatu amalan yang kecil, yang dilihat sebagai remeh-temeh. Namun dengan ikhlasnya seseorang yang melaksanakannya, dengan melakukannya kerana Allah dan Rasulnya, dengan melakukan sesuatu amalan yang kecil itu menuruti apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi SAW, itu saja sudah mampu untuk menyelamatkan dia dari api neraka. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, kalimatan khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Dua kalimah yang ianya sangat ringan di lidah, namun ianya adalah sesuatu yang sangat berat di mizan, di timbangan. Dan ianya adalah kalimah yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Dan ia adalah kalimah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah yang dengan kepujiannya, maha suci Allah yang maha agung. Maka ini adalah contoh-contoh perbuatan ataupun ibadah yang ianya dilihat sebagai kecil namun mampu untuk menyelamatkan wajahnya daripada api neraka. Maka Nabi SAW menyebutkan falyaf'al, maka lakukanlah walaupun keadaan itu adalah satu perbuatan yang kecil bagi kita, hanya dengan menggantikan tangan ketika minum daripada kiri kepada kanan, melakukan sesuatu yang kecil kerana Tuhan dan Rasulnya, maka itu sudah memadai dan ianya berupaya untuk menyelamatkan wajah kita daripada dijilat api neraka. Wal'iyadhu billah. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u